Alhamdulillah guys, komposer dan penyanyi terkenal Yassin Sulaiman akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan guys pada 28 April 2025 dan dibebaskan daripada dipenjara seumur hidup guys, dan 16 sebatan atas 3 kes tuduhan dadah ke atasnya, memiliki dadah kan. Jadi kan Alhamdulillah di Mahkamah Rayuan juga selepas mendapat keputusan itu, Yassin gembira dengan keputusan itu guys, dan beliau telah memberikan flying kiss kepada ahli keluarganya sebelum ditempatkan di Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak. Selama mana itu ikut perkenan Sultan Selangor lah. Berapa lama tempoh Yassin akan berada di situ untuk rawatan. Kerana seperti kita tahulah, memang Yassin mempunyai satu penyakit bipolar disorder, satu penyakit kesihatan mental guys. Kita doakan yang baik-baik untuk Yassin. Jadi yang bagusnya di Mahkamah Rayuan itu bukan Yassin seorang je guys. Ramai yang memberikan solidariti guys. Solidariti untuk Yassin. Rakan-rakan Yassin datang memberi semangat, iaitu Faizal Tahir, penyanyi terkenal tanah air, dan juga penyanyi nasyid kumpulan Intim, juga sahabat-sahabat Yassin berada di mahkamah hari ini untuk mendapatkan berita gembira Mahkamah Rayuan ya. Alhamdulillah guys, kerana kita dari kecil dibesarkan dengan lagu-lagu Yassin. Lagu Jangan Ya Laila, Jangan Terpedaya. Apa yang kau lihat lah. Apa yang kau lihat ni akulah. Korang jangan lupa subscribe. Korang subscribe dulu. Aku nak teruskan cerita ni. Bukan hanya Faizal Tahir Intim berada di mahkamah, juga ramai lagi artis-artis tanah air yang memberi semangat di social media. Seperti kita boleh tengok dekat social media Yassin Sulaiman sendiri. Ada Cik Tis Zakiah kita, pengacara terkenal kita, Amin Idris. Juga kita ada kumpulan Intim, ya, ahli kumpulan Intim. Ramai ya. Wardina Safiah ya. Ingat tak pelakon Wardina Safiah? Sekarang menjadi seorang yang mempunyai ilmu dalam bidang psikologi ya. Alhamdulillah. Dan juga kita boleh tengoklah ramai yang memberi sokongan guys di laman sosial. Kalau kita tengok komen-komen rakyat Malaysia pun ramai yang bercakap meluahkan kegembiraan dan bersyukurlah atas keputusan ini, kerana ialah Abang Yassin kita ni mempunyai penyakit ya. Jadi apa sahaja yang jenayah yang dikatakan dilakukan untuk memiliki dadah ke apa itu tidak relevan sekarang ini untuk diberikan hukuman penjara lah. Itulah keputusan mahkamah ya. Kerana macam korang boleh tengok lah, semua artis-artis ni memberikan sokongan, kerana ramai yang bersyukur juga dengan kebaikan Yassin ni. Bukan hanya kawan-kawan Yassin berada di mahkamah, juga ahli keluarganya dan juga abang dia sendiri yang selalu menjawab soalan-soalan media ya. Jadi guys, yang penting yang korang kena tahu ya, pasal kes Yassin Sulaiman ini telah bertahun lamanya, selepas 3 tahun di penjara akhirnya dibebaskan guys. Alhamdulillah guys. Kalau orang kata kuasa Tuhan itu sekelip mata boleh merubah takdir kita, betul tak guys? Betul. Ni kawan aku, Cik Beruang. Aku Cik Arnab. Okey guys, jadi nak sambungkan ceritanya kan, peguam kepada Yassin juga telah mengatakan bahawa akhirnya Mahkamah Rayuan telah membenarkan atau bebaskanlah Yassin. Juga abang Yassin juga sempat ya diwawancara dan beritahu kepada pihak Melody bahawa dia amat bersyukur, keluarga pun syukur dan bahagia dengan berita gembira ini. Dan dari pihak Yassin, abang Yassin mengatakan bahawa terima kasih kepada semua sokongan yang pernah diberi oleh semua yang pernah beri sokongan kan, doa kan. Jadi kita sebagai sesama umat Islam, kita doakan yang terbaik. Jadi ramai yang tak tahu ya sebenarnya pasal kes Yassin Sulaiman ni. Okey, 3 pertuduhan yang dikenakan kepada Yassin Sulaiman ini, 3 pertuduhan yang agak berat ya awalnya di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Sampai pernah sebelum ini Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan 16 sebatan guys untuk Yassin. Kasihan Yassin guys. Dan waktu itu kita boleh nampak betapa sedihnya Yassin dan anak dia yang berumur 16 tahun pada waktu itu menitiskan air mata guys.
mendengar ayahnya akan dipenjara. Seumur hidup, guys. Okey, 3 pertuduhan yang dikenakan buat Yassin Sulaiman adalah kes pertama. Tuduhan pertama adalah memiliki dadah berbahaya, iaitu kanabis dia yang berjenis kanabis di kondominiumnya di Damansara, Kota Damansara. Yang kedua adalah tuduhan menanam 17 pokok kanabis di dalam rumahnya, iaitu di dalam pasu. Dan juga pertuduhan ketiga, pertuduhan menggunakan dadah berbahaya. Jadi 3 pertuduhan ini semuanya di bawah akta-akta yang boleh membuatkan kita boleh dipenjara seumur hidup lah. Lebih kurang macam tu. Jadi selepas Yassin membuat permohonan rayuan di Mahkamah Rayuan, akhirnya 28 April telah menentukan kebebasannya yang mutlak dan pihak mahkamah juga mengatakan tetap Yassin perlu mendapat rawatan kerana banyak doktor, bukan seorang doktor yang menentukan yang Yassin ni mempunyai masalah bipolar disorder. Bipolar ni dia satu kondisi mental yang tidak normal. Jadi ramai doktor telah menunjukkan betul Yassin mengalami bipolar disorder. Dan juga, guys, masalahnya bercakap pasal kesihatan mental ni satu perkara yang orang kata kononnya sensitif, tabu, tak boleh sebut-sebut. Sebenarnya penting, guys. Kesihatan mental ni penting, guys. Sama juga bagaikan kesihatan fizikal dan mental, guys. Macam mana kita jaga kalau badan kita sakit-sakit, kita letak ubat. Mental kita pun perlukan penjagaan, guys. Dan kita jangan ambil enteng, ambil mudah perkara ini. Jangan kita pandang rendah. Setengah orang kata, dia nampak elok je kat luar, nampak macam okey je, tak ada masalah mental. Jangan. Kita tak boleh kesal seseorang itu ada masalah di dalam fikiran atau tidak. Hanya melihat luaran mereka. Tak boleh, guys. Dalam Malaysia sendiri, guys, 5 juta orang mengalami masalah mental, guys. Masalah kesihatan mental. Bukan sikit, guys. Korang cuba komen kat bawah. Korang pernah tak rasa stres ke? Atau korang kenal siapa-siapa dalam ahli keluarga atau kawan-kawan korang yang mempunyai masalah mental? Kita perlu mempunyai rasa simpati kepada mereka, guys. Beri sokongan kepada mereka, guys. Bukan kita nak pakai-pakai cakap yang tak elok kat mereka. Sebab, ini adalah dugaan Tuhan untuk seseorang mendapat masalah kesihatan mental. Itu tanda Allah sayang pada mereka. Siapalah kita untuk mengadili mereka, betul tak? Dan juga Abang Yassin sendiri, kita amat sayangkan Abang Yassin. Kita doakan Abang Yassin sembuh dari segala apalah yang dialami dalam badannya, apa saja dalam fikirannya. Semoga Allah pemudahkan urusan Abang Yassin. Dan kepada korang semua kat luar sana yang menonton ni pun, aku doakan korang. Kalau korang pun punya masalah mental disorder, apa-apa sahaja, apa-apa jenis masalah kesihatan mental, aku doakan korang dipermudahkan urusan. Terus kuat Tuhan pasti akan membantu, InsyaAllah. Untuk korang yang tak tahu apa itu bipolar disorder, Yassin Sulaiman mempunyai satu penyakit bipolar disorder, iaitu satu masalah kesihatan mental di mana bipolar ni boleh menyebabkan seseorang itu bertukar menjadi 2 episod. Satu mania, satu lagi depresi. Bipolar ni, kalau mania ni, selalunya orang yang ada bipolar, dia boleh tiba-tiba menjadi terlalu hyper. Mania, itu episod mania. Dia menjadi hyper dan dia menjadi macam, banyaklah buah fikiran yang datang waktu itu. Idea-idea bernas. Waktu itulah banyak benda yang kita buat secara impulsif, secara tiba-tiba. Terlebih suka ketawa, cakap pun makin laju. Tak dapat dikawal sebab itulah episod mania. Tak dapat dikawal. Kognitif, iaitu kognitif bidang minda kita tak dapat kawal perbuatan, Jadi, guys, itu episod mania. Ada juga satu lagi episod depresi akan berlaku pada penghidap penyakit bipolar ni, guys. Kerana ini berdasarkan apa yang aku baca, Dan depresi tu tiba-tiba mereka merasa down, tak ada mood, sedih, nak berkesorangan. Jadi, untuk kes Yassin Sulaiman ini, di mahkamah telah dikatakan bahawa ketika Yassin membuat keputusan itu untuk menanam pokok-pokok kanabis ini di rumahnya sebanyak 17 pasu itu adalah kerana satu untuk rawatan diri dia lah, kerana dia mengalami bipolar, dia nak merawat dirinya. Jadi kat situ mungkin
Yasin telah membuat keputusan secara melulu ketika mengalami mania ni, episod mania. Mendapat idea tiba-tiba dan tiba-tiba terus buat tanpa berfikir. Sebab mahkamah dah mengatakan bahawanya mungkin waktu itu Yasin sedang dalam episod mania dan tak dapat menentukan apa perbuatan itu menyalahi undang-undang atau tidak. Dia tak dapat fikir waktu itu. Adakah bila dibuat tu salah atau betul. Kerana episod mania ni adalah satu yang tak dapat dikawal. Ia adalah masalah kesihatan mental, guys. Jadi kita tak boleh cakap benda itu salah ke betul sebab ia adalah satu penyakit mental, guys. Jadi kat sini disebabkan itu hujahnya lah yang dikatakan walaupun doktor sendiri, doktor pakar sendiri mengatakan 3 bulan sebelum kejadian polis jumpa semua kedebis tu, katanya memang ada dalam rekod rawatan bipolar Yasin memang ada episod-episod mania 3 bulan sebelum kejadian. Sebelum dia disabitkan, didakwa memiliki kanabis lah semua kan. Memang ada berlaku episod mania berulang kali. Jadi kat situ kita dah nampak lah memang Yasin perlukan bantuan. Jadi alhamdulillah Tuhan selamatkan mereka yang tak berdosa, mereka yang yelah nak buat macam mana diuji secara mental, guys. Kita tak boleh tak cakap salah atau tidak sebab mahkamah rayuan sendiri dah membebaskan. Bermakna apa tu? Maksudnya tak bersalah di sini kerana kondisi mental Yasin. Dan sebab itulah Yasin kena terus pergi ke Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak untuk meneruskan rawatan di sana. Kita doakan agar rawatan itu dipermudahkan semuanya, agar Yasin kita komposer yang amat berbakat bukan takat lagu Mimpi Laila dan juga Nur Kasih. Korang pernah dengar tak lagu Nur Kasih? Nur Kasih. Tersentuh hati. Lagu itu pun lagu popular, guys. Jadi guys, macam kita tahu Yasin ni bukan hanya komposer dan penyanyi popular tanah air yang bersikap Islamik dan lagu-lagunya berkisarkan sesuatu yang ialah ketuhanan Alhamdulillah. Tapi juga kita ni kenal dulu Yasin ni daripada kumpulan Nasyid Brothers. Walaupun mereka tak seaktif dulu, mereka masih ada Kita boleh tengok ada juga kat bulan Ramadan beberapa tahun lepas. Mereka bergambar bersama kan. Dan juga kita nak doakan yang terbaik lah untuk Yasin dan juga semua yang kat luar sana yang tengah melawan masalah mental mereka. Jangan risau, jangan rasa korang tu kurang ke apa. Sebab apa yang kamu alami tu Tuhan bagi kerana Tuhan tahu kamu itu kuat. Betul tak? Korang komen kat bawah kata-kata semangat untuk mereka yang mengalami bipolar ke masalah mental. Korang komen kat bawah nasihat untuk mereka, guys. Jangan lupa subscribe, komen tau. Guys, selain itu guys, di dalam penjara selama 3 tahun itu, Yasin juga ada sempat cakap, dia sempat menulis mengkompos 13 lagu. Yasin sempat tulis di dalam penjara, guys. Dan dia juga beliau pun berkata, InsyaAllah bila dah dilepaskan daripada penjara atau dari tahanan, beliau nak rilis lah lagu tu, nak keluarkan lagu-lagu yang dia sempat tulis dalam penjara tu, guys. Alhamdulillah. Ada masa yang bermanfaat lah yang digunakan dalam penjara, alhamdulillah. Dan bukan hanya lagu telah ditulis, guys, oleh Yasin, tetapi Yasin juga sempat menulis buku. Buku ini tengok tajuk pun kita dah tahu, guys. Bukan calang-calang, guys. Kat sinilah, guys, aku nak cakap, aku bersyukur dengan keputusan ini. Kita boleh tengok bahagia rakan-rakan semua yang alhamdulillah lah memberi sokongan. Sebab kita tahu orang yang mempunyai penyakit bipolar ni bukan hanya mereka perlukan rawatan ubat, mereka juga perlukan rawatan psikoterapi. Dan yang ketiga paling penting ialah support dari kawan-kawan dan keluarga, guys. Kita sebagai rakyat Malaysia yang pernah dihiburkan dengan lagu-lagu ketuhanan daripada Yasin ni, kita bersyukurlah, kita doalah baik-baik untuk Abang Yasin sebab dia pun pernah mengingatkan kita dengan lagu-lagu ketuhanan yang baik kan. Jadi kita pun doakan yang terbaik buat Abang Yasin dan keluarga. Semoga ada iktibar dan hikmah atas apa yang berlaku ini. Dan bagi aku sendiri,
Aku salute lah. Aku salute Abang Yasin untuk tidak menyerah kalah, untuk mempertahankan kebenaran dan kondisi dia lah. Kondisi dia. Aku tak cakap apa yang dia lakukan itu betul atau tidak. Cuma keadaan itu membuatkan dia membuat keputusan tanpa berfikir dua kali, ya, untuk menanam cannabis tu, kerana waktu itu dia menghidap penyakit mania. Jadi penyakit mental ni guys memang banyak berlaku guys, bukan hanya kepada Yasin. Satu lagi pelakon terkenal, Hafiz Rosdi, yang pernah juga baru-baru ini beberapa tahun lalu terkenal kerana kesnya di mahkamah juga dengan isteri beliau. Tapi itu kes yang dah lama lah. Tapi beliau pun juga mengaku antara mereka yang mengalami penyakit bipolar disorder guys. Dan 3 tahun dah mengalami rawatannya sebelum ni. Dia membuat statement beberapa tahun lepas. Dia pernah mengambil rawatan dan ubat dia atas penyakit bipolar disorder dia. Tapi Hafiz Rosdi juga ada share lah yang bahawa benda itu tak akan mengganggu hasil seni dia lah, beliau lah. Dan insyaAllah dengan rawatan yang baik, dengan doa dan doa-doa orang yang tersayang, ahli keluarga, dan juga Tuhan tu kan maha kuasa kan. Jadi kita yakin dengan ketentuan dia dan penentuan apa yang Allah nak beri tu, baik atau buruk, kita kata Alhamdulillah, pasti ada hikmahnya. Betul tak guys? Pada korang sana yang ada mental health survivors, kepada yang masih bertahan berjuang dengan mental health issues, dengan masalah mental health, korang ingatlah korang bukan bersendiri. Ramai di luar sana, rakan-rakan, kawan-kawan, ahli keluarga yang sayangkan korang dan nak yang terbaik untuk korang. Untuk Yasin, aku sendiri sebagai peminat ya, lagu-lagu Yasin, yang mimpi Laila. Aku nak cakap Alhamdulillah Abang Yasin, semoga cepat sembuh dari segi segala apa dugaan yang dialami. Dan juga kami tak sabar nak dengar lagu-lagu yang dikarang di dalam penjara oleh Abang Yasin juga. Kami respect dan ingin berterima kasih kepada Abang Yasin untuk yelah jujur membincangkan isu bipolar ini, isu mental health ni, yang boleh memberi pedoman lah, memberi pedoman kepada rakyat Malaysia bahawa bila kita mengalami penyakit mental ini, tak salah untuk mencari rawatan. Kita boleh tengok sebelum ini masa ditangkap, memanglah Abang Yasin dalam keadaan yang nampak kurang berat badannya, kurus sedikit dia. Tapi lepas mengambil ubat yang katanya Abang Yasin ambil lebih pada 10 jenis ubat di hospital, lebih kurang. Jadi kat situlah ada kenaikan berat badan pun nampak lebih sihat kan. Mungkin efek ubat kita tahu, tapi kita berdoakan yang terbaik untuk Abang Yasin, dan tahniah Abang Yasin atas kemenangan ini. Semoga lebih sihat di dalam rawatan, dan kita harap benda ini menjadi hikmah kepada orang di luar sana yang tiada masalah mental, tiada gangguan mental. Korang jangan buat benda-benda berkaitan dadah ni, berbahaya guys. Tapi buat Abang Yasin, kami faham dia hanya menggunakannya demi rawatan je, tapi mungkin caranya salah kerana dia waktu itu sedang di dalam fikirannya mania, episod mania bipolar. Jadi keputusan yang dibuat itu terlalu drastik ya, dan kadang-kadang kita melanggar undang-undang tanpa sedar. Jadi Alhamdulillah Mahkamah Rayuan telah menerima rayuannya, dan semoga korang semua yang menonton ni pun jom kita doa kat bahagian komen, bagi kata-kata semangat kat Abang Yasin guys. Mana tahu Abang Yasin tengok video ni, kita bagi kata-kata semangat kat dia untuk teruskan hidup dan mendapat rawatan di Hospital Bahagia oleh Kinta Perak. Dan semoga keluarganya pun bahagia dan sentiasa di bawah lindungan Tuhan. Amin. Pada korang pun jangan lupa like video ini dan subscribe guys kalau korang suka konten aku. Dan korang kalau suka nak jadi member aku, nak cantik tak hari ni aku ada ribbon. Kalau korang nak jadi member Topeng Pening, channel aku Topeng Pening. Aku pening je. Jadi guys, kalau korang jadi member aku ada boleh buat membership sekarang. Korang boleh pilih lah, korang nak bayar RM10 sebulan ke, berapa ringgit sebulan ke, terpulang. Kalau korang nak bayar lah. Tapi aku tak paksa. Kalau korang jadi member ni, kelebihannya korang akan dapat aku mention korang kat live session, waktu aku buat live, dapat stiker-stiker arnab aku, macam-macam lagi kelebihan lah. Okay guys, kalau korang tak nak jadi member pun okay je, korang subscribe je. Yang penting percuma subscribe tu. Terima kasih guys. Assalamualaikum.
Bye.